Hai guys, selamat jumpa di channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini saya DIY iaitu flushing minyak brake, minyak hidrolik brake dan minyak clutch Pro 2 Alza yang jenis manual bukan auto. Okey, kerja-kerja ni biasa dia dilakukan oleh dua orang. Okey, seorang tukang pump dan seorang buka dia punya injap tu untuk keluarkan hidrolik, kuncikan dan pam lagi, tekan dan buat perbuatan yang sama, ulang-ulang. Mungkin yang dah biasa jadi mekanik tu dah tahulah cara dia. Tapi kali ni saya nak buat seorang diri, tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa bantuan anak saya. Saya sendiri yang buat, semua saya sendiri yang buat, seorang. Okey. Macam mana saya nak buat dia seorang? Okey, saya menggunakan alat ini. Okey, beli di Shopee. Okey, dalam video ni saya akan terangkan cara penggunaan alat ini dan macam mana saya menggunakan teknik seorang diri ini mengepam dan menggunakan alat ini. Jom kita tengok macam mana saya buat flushing untuk minyak brake dan minyak clutch pada Pro 2 Alza manual. Terus kepada videonya. Okey, benda pertama guys. Okey, Alza ni dia ada satu bahagian ni kita kena buka dulu. Okey. Ini kita kopakkan. Okey, telah kita kopak. Okey, supaya tak mengganggu proses bahagian ni. Okey, sebab dia tersorok. Okey. Yang ni kita buka. Pusing lawan arah jam. Okey. Ini dia punya penutup. Kalau kita lihat sini, dia ada tertulis .3. Okey, minyak hidrolik .3. Okey, kita akan cari minyak hidrolik .3. Pertama, dia ada filter. Tarik pakai tangan ya. Okey, keluarkan dan okey, guna ni. Saya guna ni untuk mengepam dia punya minyak hidrolik. Okey, kita pump. Okey, agak-agaknya dah banyak ni lah. Okey, yang di dalam ni. Okey, kita pump sampai ke bawah. Nanti kita akan refill dengan hidrolik, minyak hidrolik baru. Okey, jadi beginilah keadaan dia setelah dipump. Right. Okey, tengok bahagian tepi ni ada dia punya kotor sikit. Okey, kita akan cuba lap dengan kain je lah. Okey, kain kering. Okey, ini dia punya pump. Right. Okey, nah sebelum kita isi minyak hidrolik baru dalam ni, kita bersihkan sedikit lah. Okey. Ada orang dia buka ni lah bahagian ni. Dua-dua ni dia kena buka and then cuci bahagian tank ni, tank hidrolik ni dan masukkan hidrolik baru. Tapi saya tak tukar lah, tak cabut keluar ni. Cuma saya bersih macam tu je dan ganti hidrolik. Boleh juga buka. Okey, saya malas hari ni, saya malas nak buka ni. Okey. Cuma tukar je bahagian dalam ni. Okey. Tidak masalah kalau buka ni. Ni dengan ni buka, cuci, kemudian kita masukkan hidrolik baru. Lepas tu baru kita buat proses flushing. Okey, kira boleh lah tu. Okey, bersih sedikit daripada yang tadi. Tapi kalau yang nak, dia buka terus lah tank ni. Buka bahagian ni dan ni, terus cuci. Pun boleh juga, tapi benda ni dia ada filter. Okay. Ini ada filter. Kita boleh, dia tak adalah kelodak yang masuk filter ni. Okay. Cuma dia hitam macam tu lah, minyak lama. Okay. Dalam tu pun macam boleh jugalah. Okay. Kita akan isi minyak hidrolik baru. Okay. Ini yang minyak saya guna.
Saya tak promosi, saya beli dekat kedai tempatan je, kedai mekanik tempatan lah, kedai part. Saya guna 1 liter, okay, untuk flushing. Okay, kita akan isi. Oh, lupa pula. Ini masuk dulu sepatutnya. Tak apa, masukkan kemudian. Okay, sebab minyak ni bersih, tak apalah, nanti kita akan tekankan. Hydraulic ni taklah membahayakan kulit. Okay, tapi kalau apa tu, dia ada panas sedikit lah cecair dia. Kalau kita tengok dia dah warna merah. Mana dia itu hydraulic yang hydraulic baru. Tadi warna dia hitam. Okay, itu beza dia. Tengok. Kita tengok sini dah nampak ini hitam. Minyak lama. Okay, itu minyak baru. Itu yang tujuan kita flushing dia. Untuk supaya tak ada minyak yang dah lama ni, mungkin dia punya fungsi dah berubah. Jadi kalau kita masuk baru, dia punya fungsi balik kepada yang baru. Benda ni harus diserviskan jugalah. Itu tengoklah yang rajin. Okay. Okay guys, pastikan tayar kita lock dengan batu bata kah ataupun apa-apa alat untuk bahagian hadapan. Okay. Sebelah sana pun kita lock dengan batu bata ataupun apa-apalah yang supaya tayar tak bergelik ke depan. Sebab kita nak naikkan bahagian belakang. Okay. Sebab naik belakang, lepas tu kita buka handbrake. Tak buka handbrake pun tak apa. Okay. Tapi untuk bagus lagi, lembut lagi, kita buka handbrake. Right. Okay guys, saya dah jack kereta saya, termasuk yang di sebelah sana, saya pun dah jack. Okay. Okay, bahagian yang penting kita buat flushing dulu adalah bahagian belakang. Okay, ini adalah bahagian sebelah kiri belakang. Okay, ini side penumpang. Okay, kita akan mulakan yang paling jauh dulu, iaitu bahagian side belakang, sebab saluran dia punya pipe, piping dia akan pergi ke belakang yang paling jauh. Jadi kita flushing ni dulu. Okay, lepas tu kita ke sebelah pemandu, sebelah kanan, sebelah sana. Kemudian baru kita pergi ke sebelah kiri, okay, penumpang, okay, side penumpang. Last kali baru kita pergi ke side pemandu. Okay, saya tak buka tayar. Cara saya tak buka tayar, saya cuma jack dan pergi ke bawah. Ada bahagian drain dia, drain untuk hydraulic. Okay, kita pergi kepada bahagian bawah. Okay, sebelum tu, alat yang saya gunakan, ini. Okay, saya beli dekat Shopee. Okay. Okay, alat ini dia satu arah. Okay. Dia macam ada injap ataupun macam mana. Dia tolak pergi sini, dia akan pergi ke sebelah sini. And then pada bahagian ni, okay, dia tak ada return. Dia akan block. Dia tolak sini, dia dapat keluar sini. Dan kalau dari sini nak pergi sini, dia akan block. Kalau kita tengok, dia ada anak panah. Okay, anak panah tu menuju ke sini. Okay, dari sini ke sini. Mana ini yang kita akan masukkan dan ini kita akan masukkan pada bahagian botol untuk kita supaya dia tak terbuanglah sebarangan. Okay, ini. Okay, yang berminat ada link kat sini. Okay, yang keluar di sini. Okay, ataupun dekat description, klik pada sana tempat saya beli dia. Dia ni macam untuk brake hydraulic ataupun clutch. Ada nama dia sini. Okay, saya lupa dia punya nama. Harga dia tak mahal lah. Anda boleh cek dekat dia punya link tadi. Baik, kita pergi ke bahagian bawah. Okay, ini bahagian bawah kereta. Okay, saya tak buka tayar. Ini absorber. Okay, ini spring. Okay, kedudukan tempat yang kita nak buka ni, bahagian ni. Okay, letak dulu. Okay, untuk memudahkan. Okay, ini adalah dia punya alat tu. Okay, yang hujung hose ini kita buka, dia ada tube. Okay, dia ada getah dia. Okay, letak tepi. And then, oops. Okay, kita bawa ni. Dan cucuk. Okay, sebelum tu, kita standby skru nanti ya. Kalau tak silap saya nombor 10. Okay, yang ni saya dah masukkan.
Oke, dia nombor 10. Dia punya menatnya. Kita akan longgarkan. Oke, longgarkan sedikit. Oke, saya akan pump di hadapan. Oke, ada nampak dia keluar. Kalau kita tengok, ada nampak dia line up ke sini. Oke, kalau ke sini kita dah nampak lah. Oke, kita isi dulu. Kita pump lagi sikit. Kemudian baru kita isi minyak. Sekarang kita isi. Oke, kena tengok-tengok lah. Oke, kita isi. Kalau dia kurang bawah daripada filter tu, kita isi semula. Sambil tu, lepas tu baru kita pump. Kalau dia kosong habis, memang udara akan masuk. Saya lupa tadi, kita kena hidupkan enjin. Sekarang kita lihat dia dah merah. Okay. Tadi dia hitam keputihan, sekarang dia dah merah. Jadi ini adalah dia punya isian. Mau 1 liter 400 ml. Okay, kalau kita tengok dia dah menjadi merah, minyak dia dah bertukar baru. Jadi saya lupa beritahu tadi, sepatutnya kita hidupkan enjin supaya kita punya brake tidak berat. Okay, senang kita nak pump. Tak berat macam batu. Okay. Okay, saya akan kuncikan. Alright. Dah ketat. Jadi kita cabut. Ya. Dan kita akan masukkan cover tube. Okay, manakala bahagian ini nanti kita siram dengan air. Kita akan ke bahagian sebelah sana. Okay, kita start engine. Dan kita mula proses mengepam. Okay, kita pump 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kemudian kita cek berapa lagi dekat tank. Okay, kita tengok dekat tank, dia tepat-tepat di paras bawah. Jadi kita kena top up. Okay, sekarang kita akan kira juga macam saya tekan tadi, di mana paras dia. Ini live kita tengok daripada tank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, adakah dia di paras tadi? Okay. Tengok tepat-tepat di kawasan tadi. Jadi kita kena top up. Isi. Okay, kita cek yang bahagian belakang. Okay, kita tengok. Okay, kita biarkan dalam lebih kurang banyak ni lah. Okay, tadi ni. Okay, kita turun ke sini. Okay, itu dah kira okay. Kita tengok banyak dah warna merah. Right, kita akan pergi ke arah sana. Okay, kita kuncikan.
Ya, oke, cabut. Alright. Untuk bahagian hadapan nih, oke, kita naik ke sebelah pun udah cukup. Oke, dan pusing ke tayar. Oke, kalau kita naik sebelah, kita pusing ke tayar. Oke, kita boleh akses kepada dia punya drain dia. Ini dia punya screw. Jadi kita cucuk hose je. Oke, paling simple dan paling mudah kita nak drain dia. Tak perlu menyorok di bawah. Oke, kita masukkan di. Sekarang kita akan bukakan. Oke, lawan arah jam. Right. Jadi guys, untuk yang bahagian side penumpang, okay, lebih kurang macam yang di sebelah sana lah, terlebih pula. Okay. Patut dia bawah sikit lah kan, dia tak banyak. Okay. Tapi tak apalah. Okay. Kira banyak lah yang dah ditukar baru. Nampak dia macam boleh guna ni. Masih merah. Okay. Yang seperti kita tengok yang asal mula tadi, dia putih macam tu lah. Okay, right. Putih hitam lah macam tu. Kita akan beralih kepada sebagai bahagian side pemandu. Baik, saya nak naik jack dulu. Okey, sekarang untuk bahagian sebelah pemandu. Right. Right, kita dah masukkan. Dan kita buka. Kita start dan kita isi. Okey, kita tutup. Kuncikan. Okey, untuk bahagian hadapan ni, okey, sebelah pemandu. Okey. Anggaran dia banyak ni lah. Okey, sebab dia tak jauh. Okey, dia dari atas sana turun ke bawah sini. Hos tu kecil daripada tunjuk ni lah. Jadi memang agak-agak memang dah di flushing. Alright. Memandangkan kerana kereta sini menggunakan clutch atau Alza manual. Okay. Dia punya clutch menggunakan hydraulic. Okay. Seperti kita tengok sini. Kalau anda boleh nampak, okay, itu saya dah sambungkan. Okay. Yang ni sambungkan kepada bahagian tu. Okay. Di situ dia punya clutch. Kenapa saya flushing dia? Okay. Dia bergabung dengan brake, bercampur dengan brake. Jadi saya nak keluarkan dia punya kotoran di dalam kelas ni. Dia sama bersambung. Okay. Yang saya tunjuk tu, yang warna merah tu, itulah dia. Yang saya nak flushingkan. Right. Saya nak isi ni semula dan flush. Tu kita longgarkan dia punya nut. Nombor 8. Dan kita akan pump. Right. Nampak ada naik. Okay. Tengok. Ni hitam. Okay. Jadi kita top up dan kita akan flush lagi.
Oke, pump kelas. Oke, sekarang isian terakhir. Oke, ini dah habis. Oke, kita pump 2-3 kali supaya boleh capai ke level dia punya level lah di sini. Dalam 2-3 kali pump. Oke, kita cek. Oke, agak-agak dah dia lah tu. Oke, dia punya level. Oh, mungkin dalam 2 kali pump lagi. Right. Sekarang dah capai dekat level dia. Oke, di sini. Oke, kita tengok. Dia dah bahagian maksimum. Oke, lain pula. Maksimum. Oke, warna merah tu di sini. Right. Kita kuncikan. Oke. Dan kita akan keluarkan. Ya. Oh, tengok. Hitam. Oke, minyak steering ni. Oke. Di sini dah nampak dah dia punya kecerahan. Mungkin tak cukup lah. Mungkin saya nak setengah liter kah, baru dia cerah. Oke. Baru dia akan jadi cerah. Right. Oke guys, itu saja DIY yang saya buat. Flushing minyak brake. Oke. Dan minyak clutch untuk kenderaan saya punya produk Alza manual, sebab saya punya clutch menggunakan hidrolik. Okay. Itu cara dia tadi, simple dan mudah, tapi kalau tak ada benda ni memang susah. Jadi anda boleh cari benda ni dekat Shopee, ada link saya sertakan. Okay, mudah. Okay, kita boleh buat seorang, buat seorang DIY seorang je, tukar flushing minyak brake. Okay, tak seperti yang sebelum ni, kena 2 orang, seorang tukang pump, lepas tu yang seorang lagi buka dia punya tube tu, bila dah hidrolik dia keluar, kunci, lepas tu pump lagi, pump, tahan, buka, keluar, kunci balik, pump, tahan, macam tu lah, baru ulang-ulang, kena 2 orang. Jadi yang ni saya nak tunjukkan cara kita seorang pun boleh lakukan tanpa bantuan orang lain untuk flushing dengan bantuan alat ni. Okay. Fungsi alat ni yang seperti saya terangkan awal tadi, dalam video tadi, benda ni dia masuk tapi dia tak boleh patah balik. Okay. Di sini dia akan keluar. Itulah dia macam dia menahan. Okay. Dia tidak macam kita hos kosong, dia akan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi dia keluar dan dia stay. Lepas tu kita tekan lagi, dia akan keluar, 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 keluar. Yang di sini, dia tak akan masuk balik. Okay? Sebab di sini dia ada macam seperti injap. Tapi jangan salah, ini anak panah ke sana, jadi kita cucuk sini, dia akan keluar ke sana. Okey, diharap DIY saya ni dalam membuat servicing kereta untuk flushing tukar minyak hidrolik Dot3 produk Alza dan clutch produk Alza saya. Jadi itu saja daripada saya. Sampai jumpa di next video akan datang. Bye bye.